Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari. 2-0 pula. Hanya Brighton 2-0 at Turf Moor away from home. Game ni aku baru start rasa ada sedikit vibe-vibe tak boring di kala mana menang at the same time memang conquer game. Sekali lagi Arsenal put opposition team tak ada shot on target tu. Kena tiang, tapi tiang tak kira shot on target. Dan aku rasa David Raya dah boleh pergi cuti lah. Untuk aku rasa semua orang akan setuju. Cuma point yang paling mahal dalam game ni adalah ni akan, kalau Arsenal next game ni Jay sekali lagi clean sheet, akan jadi 8 game turut-turut clean sheet. Bro, aku tak boleh bayang tu. Arsenal dan clean sheet tak dapat dipisahkan. Dua perkataan tak sepatutnya satu ada dalam satu ayat. Tapi kita telah saksikan bahawa it's possible sebenarnya untuk this Arsenal team. And dalam game ni kan, benda paling yang buat aku terkilan ataupun terfikir, sebab aku nak faham orang cakap beli ni bukan beli yang dua season lepas yang kena promote tu kena relegate balik. Ni beli yang lebih serius. Tapi kenapa aku nak sentuh pasal benda ni? Sebab apa yang aku perasan, kadang-kadang aku terfikir macam mana Arteta set this team up dalam keadaan susah sangat-sangat untuk opposition Arsenal, untuk opposition breakdown Arsenal ni. Sebab kalau kau tengok diorang semua tak ada shot on target kan, beberapa game banyak team struggle kan. Tapi kalau kau tengok on the ball Arsenal main pun, contoh kalau Fury tu jadi second striker lah, siapa yang akan support defense? Depan defense akan ada Zubimendi. So sebenarnya ada banyak je ruang kosong. Tapi cara Arteta set up diorang ni, walaupun ada ruang kosong, opposition tak boleh attack diorang. Boleh attack tapi tak boleh dapat shot on target. So what's the point attack kalau tak dapat shot kan? So itu agak speechless lah. Kalau kau team sit back, lepas tu try to defend, lepas tu kau tak concede shot on target, kau faham. Tapi team ni like, kalau Fury naik tinggi gila, so dia beli ruang untuk siapa-siapa right winger opposition team untuk just jadi melusuk masuk. And paling mahal juga apa, aku pasal Timber kan, contoh kan, Timber kan perfect gila season ni. And aku tak ingat bila kali terakhir aku tengok player yang kena ACL comeback pada ACL nampak better, nampak lebih ada banyak improvement compared to sebelum. Aku tak ingat bila kali terakhir opposition, tadi belah kanan dah kosong, belah kiri pula ni aku cakap daripada POV opposition lah, Burnley punya side. So kalau aku cakap belah kiri, maksudnya dia akan menghadap Timber lah. So contoh belah kiri pun winger-winger sebelum ni, the only winger season ni aku rasa yang bukanlah menakutkan aku, tapi bila dia attack aku rasa macam Timber kena be betul-betul fokus adalah Jeremy Doku je. Selain daripada tu, aku tak tahu kenapa tak ada play betul go against Mamat ni, ataupun mungkin sebab diorang tahu diorang tak ada pass ke apa. Sebab dia bukanlah the biggest defender, tapi memang strong lah. Dan dia punya profile dengan Lewis Kelly sama lah, kalau aku perasan. Dia lebih dua-dua physical dan agile. Cuma Timber banyak improve season ni, especially attacking wise. Walaupun combination antara dia dengan Saka tak meyakinkan sangat so far. Sebab aku tak tahu Saka nampak macam tak fully fit ke apa. Tapi selain pada tu bro, defend Arsenal ni aku nak cakap Gabriel the best defender dalam Emirates punya era. Ramai takkan setuju. Center back, orang akan argue antara dia atau Koscielny skor banyak gol. Aku rasa Koscielny kalau dia main, dia ataupun Vermaelen main dekat dalam antara Arsenal punya team-team sekarang ni, dua-dua boleh compete for first 11. Tapi like Gabriel, physicality dia, assist numbers dia, goal scored dia, game ni assist lagi si Gabriel ni. Opposition cuba main long ball, tak lepas yang Gabriel. Orang asyik fokus on Saliba, dan aku rasa kita kena stop lah guys. Aku tak literally season ni bermulalah penukaran bahawa the best defender center back Arsenal adalah Gabriel sebenarnya. Bukan nak cakap Saliba tak bagus, tapi disebabkan Saliba kan buat kerja style chill, senyap-senyap. So dia tak menyelah sangat lah, especially dulu sebab tiba-tiba Arsenal kan kabut defensively. Tiba-tiba satu season tu aku tengok Arsenal ada defender yang calm, composed and rocket, macam Van Dijk kan. Kau ada that vibe pada Saliba. So kau rasa macam okay, like, ni different dah Arsenal yang sejarah kita tengok. Tapi Gabriel, kerakusan dia buatkan aku memang sangat-sangat suka. Aku suka opposition memang sangat-sangat tak suka Gabriel. Sebab kalau kita bukan fan club tu, kita takkan suka player yang sebagai orang luar kita nampak agresif. So bro, Gabriel, tak tahu macam nak cakap, aku speechless serious. And Zubimendi, the best signing of the season bagi aku untuk Arsenal. Dia main, macam mana aku nak put in dalam perspektif orang boleh faham.
one of the main reason aku rasa setiap kali opposition dapat bola nak attack susah. Dua perkara. Satu, Declan Rice dan Zubimendi. Dan Declan Rice boleh jadi Declan Rice yang kita nampak sekarang, the best, bagi aku semalam the best player Declan Rice lah. Tapi kenapa Declan Rice boleh jadi Declan Rice sekarang? Sebabkan ada Zubimendi. Faham tak? Ada tempo setter dalam game untuk lepaskan, unleash Declan untuk buat kerja kotor dan kerja kreativiti. Jarang nak jumpa player yang kena buat dua-dua. Tapi kita nampak Rice ada that capability lah. Member bro, dia almost score pada corner. Declan Rice, orang kali terakhir orang play English score nak yang ada potential untuk score the corner, ada that tackle punya vibe, Ward Prowse. Tapi aku tengok apa jadi. Kita tak dengar lah pasal nama Ward Prowse lah. Sebab tu ada big team tak go for dia. Sebab dia tak se-complete Declan. Defend boleh. Berapa kali, kenapa aku cakap Declan the best dalam game ni, berapa kali opposition cuba attack, kena intercept dengan Declan. Mamat ni everywhere. Kau nak score boleh, kau nak ada assist boleh. Dia score pun. Header pula tu yang jarang tak. Biarlah. Aku tak ingat Declan Rice score header bila. Bro, serious. Assist boleh. Break up play boleh. Physicality, bro, complete. The best midfielder in that position dalam Premier League so far season ni. And benda menaik pasal Arsenal punya attack, masih tak percaya kan. Tapi Arsenal punya attack dah nampak makin confident. Especially Trossard bro, game ni dia dah serius kot aku rasa. Mana pergi Trossard ni, selama ni aku tak tahu. Arteta dah jumpa a lot cara nak gunakan dia. Bro, the amount of chance yang dia create untuk Calafiori tu contoh. Calafiori kan dia pernah score one touch masa yang goal offside tu, last game ke 2 game lepas. Lepas tu game ni patutnya dia buat sekali lagi one touch dia. Sayang lah sebab chance tu cantik ke, Trossard pass. Tapi aku tak salahkan Calafiori. Sebab kalau aku jadi kalah pun, aku tak expect bola tu akan lepas. Bro, technical ability Trossard punya pass tu, walaupun defender tu betul-betul depan, dia tak boleh nak stop the ball. Technical ability dia memang next level. Kau bayang ada player technical, lepas tu kalau dia kena sub, masuk dengan player siapa? Player yang fokus on scoring and run in behind. So dua different profile. Walaupun kau tengok zaman dia dekat Brighton, si Trossard ni dia lebih kepada scorer juga. Dia bukannya hanya kepada, dia tak nampak vibe macam apa panggil playmaking sangat lah. Dia lebih kepada player yang kau rely untuk, sebab kau tahu dia clinical kan. And sebenarnya memang Trossard clinical, sayang dia tak score game ni kan. Tapi kau tahu dia ada that capability. Dia boleh dribble and dia ada that technical finishing punya capability untuk letak bola kat mana dia nak letak. Dia shoot, dia boleh placing. Kalau kau tengok like Martinelli, dia boleh place macam gol hari tu dia score dalam Champions League tak silap. Tapi dia bukan ada that type of player yang kau tak expect pun dia akan buat placement shot macam Henry ke apa kan. Tapi Trossard boleh, kaki dia memang dua-dua kiri kanan hidup. So aku suka gila tengok Trossard. Tahu ada only player yang macam buat aku macam terkilat is Eze je lah. Itu pun sebab aku rasa okay, kita bagi dia masa. Memang player baru, as long as teammates dia perform solid lah. Sebab Saka pun not up to level yang kita selalu tengok. Dan yang paling aku speechless dalam game ni, finally kita dapat tengok player yang sebenar. Tapi aku tahu orang akan cakap apa dah pun. It's Victor Gyökeres. Aku tahu orang akan cakap Gyökeres lah, against Burnley, team bottom boleh lah, bottom 10. Tapi tak apa, sebab aku rasa dalam game ni penting untuk dia score juga, untuk naikkan confidence. Tapi bukan sebab dia score je. Selalu aku macam frustrated juga dengan Gyökeres sebab dia punya hold up play semua kan, macam tak clean, dia nampak berat. Tapi game ni bro, passing dia, aku tak tahu pula dia jadi Harry Kane. Tak serius. Kalau dia betul-betul boleh tingkatkan kematangan football IQ dia and boleh buat passes macam ke Trossard yang jauh semua tu kan, bro, dia akan jadi level Harry Kane aku rasa. Bagi dia masa lagi 4-5 tahun bro. Mau 30 dia, kau jangan, kau get ready. Kau tak nak tengok Gyökeres umur 30. Kalau dia boleh betul-betul ada, aku rasa dia boleh je buat. Sebab dia takkan jadi play professional at that level kalau dia tak ada that technical ability untuk pass macam tu, shoot memang tepat dan sebagainya. Tapi satu benda aku rasa mungkin sebelum ni dia tak ada is that keyakinan atau confident untuk buat that pass dah ada high level macam ni kan. Premier League compete for title kita tak berani. Sebelum ni kalau level sport team kita berani kan. Tapi kalau dia boleh keep up benda tu bro, aku rasa Arsenal punya wingers akan lebih menakutkan. Sebab kita perlukan that striker yang kalau terpaksa drop deep, dia boleh lepaskan bola tu dan tepat dan cantik, dan opposition tak boleh nak kejar bola tu. Faham tak? 2 orang dia dapat cut macam tu je daripada crossing ni untuk Trossard, cross, Rice finish. Memang rocket lah. So yeah, move on to the next game, Slavia Prague.